Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menerangkan tentang aktiviti pengamatan penglihatan. Nama aktiviti tersebut ialah cari perbezaan gambar. Tujuan aktiviti ini dijalankan supaya dapat melatih murid untuk fokus mata, ketajaman penglihatan dan keupayaan mengenal sesuatu objek. Baiklah, seterusnya kita pergi ke tata cara aktiviti. Yang pertama, guru perlulah menyediakan dua gambar yang hampir sama. Contohnya, gambar taman permainan, gambar bilik darjah. Tetapi kedua-dua gambar yang hampir sama itu perlulah mempunyai 3 hingga ke 10 perbezaan kecil untuk murid mencari perbezaan daripada kedua-dua gambar tersebut. Yang seterusnya, murid diminta untuk meneliti kedua-dua gambar secara teliti. Dan yang terakhir, murid perlu menandakan atau menyebut perbezaan yang ditemui dalam kedua-dua gambar tersebut. Seterusnya, pelaksanaan aktiviti. Langkah yang pertama, guru perlulah menunjukkan gambar di papan atau edaran lembaran kerja kepada murid-murid. Dan langkah yang kedua, murid diberi masa 3 hingga 5 minit untuk mencari perbezaan dalam gambar tersebut. Langkah yang ketiga, murid perlu berkongsi jawapan secara lisan atau menanda pada kertas. Dan langkah yang terakhir, guru perlulah mengesahkan jawapan dan memberikan solusi. Baiklah, contoh di sini merupakan dua gambar di mana di taman permainan dan mempunyai beberapa ekor haiwan. Jadi, guru perlulah memberi lembaran ini kepada murid-murid dan memberi masa 3 hingga 5 minit kepada murid untuk mencari perbezaan antara dua gambar ini. Perbezaannya perlulah 3 hingga ke 10 perbezaan dan murid perlu berkongsi jawapan kepada guru sama ada betul atau tidak apa yang murid bulatkan pada lembaran tersebut. Baiklah, inilah contoh lembaran jawapan yang perlu dibuat oleh murid. Sama ada murid perlu menandakan atau menulis jawapan dan diberikan kepada guru. Maka jawapannya di sini ialah pada lembaran yang pertama, awan di langit terlihat penuh. Tetapi pada lembaran yang kedua, awan di langit tidak terlihat penuh. Jadi itulah perbezaan pertama yang perlu dijumpa oleh murid-murid. Perbezaan yang kedua ialah buah apel yang berada di sebelah landak itu. Pada lembaran yang pertama ada buah apel, tetapi pada lembaran yang kedua buah apel itu tak ada. Jadi itu merupakan perbezaan yang kedua yang perlu didapati oleh murid-murid. Perbezaan yang ketiga ialah mata burung hantu. Pada lembaran yang pertama, mata burung hantu itu kelihatan sepet, tetapi pada lembaran yang kedua, mata burung hantu itu kelihatan terbuka dengan luas. Baiklah, pada akhir sekali, hasil pembelajaran murid. Murid pada di sesi akhir pembelajaran, murid akan dapat menumpukan perhatian pada butiran kecil dalam gambar dan murid mampu untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara objek. Yang terakhir, murid juga mula membina asas untuk mengenal huruf dan bentuk yang hampir sama, seperti huruf P, Q dan lain-lain.